Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittaba'al huda. Salam dan selawat buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa obor rahmah sekalian alam. Wahai pemuda amanah, kalian adalah nadi kepada perjalanan kita yang panjang. Di bahu kalian tergalas amanah pati. Di tangan kalian tergenggam masa depan perjuangan. Masa kian mendekat. Beberapa negeri akan memanggil rakyatnya ke peti undi. Dan tak lama lagi, tiupan serunai pilihan raya umum pula akan bergema. Ingatlah, kemenangan tidak semata-mata pada angka, tetapi pada akhlak dan kesatuan hati. Berhimpunlah dengan niat yang jernih. Kerana perjuangan ini bukan medan mencari nama, tetapi ladang menanam bakti untuk rakyat dan ummah. Uruskanlah perbezaan kecil supaya tak tumbuh menjadi jurang yang besar. Dan hindarkanlah api kecil sengketa supaya tidak ditiup menjadi bara permusuhan. Kalau di kalangan anak muda tidak ada perbezaan pendapat, itu bukan manusia. Cuma perbezaan pendapat itu diuruskan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan natijah yang lebih cantik. Kini bukan masa menimbang siapa di hadapan atau di belakang, tetapi masa untuk kita bergerak seiring. Kerana ombak di luar sedang menanti, dan musuh amat gembira jika kita bersengketa sesama sendiri. Wahai pemuda, di hadapanmu terbentang lautan cabaran. Arus geopolitik dunia berombak. Kawan menjadi musuh, musuh menjadi kawan. Kadang-kalanya bukan asal daripada kita, tapi asal adu domba dari orang lain. Palestin masih berdarah. Dunia Arab masih lena diulit harta dunia. Malah memberi tumpukan gemuruh standing ovation kepada Amerika yang melakukan genocide terhadap Palestin. Sebaliknya, pemuda Eropah bangun tegak menentang genocide di Palestin yang dilakukan oleh Israel dan Amerika. Jangan mengambil pahaman antisemitik. Jika mengkritik Zionis Israel akan dikira antisemitik. Jangan pula kita anti mana-mana pandangan atau mana kumpulan. Jangan kita menjunjung pahaman sektarian. Justru pemuda jangan sekadar jadi penonton sejarah, tetapi jadilah suara yang menegakkan kemanusiaan. Karena parti ini lahir dari nurani yang peduli, bukan dari kerakusan kuasa yang ingin berkuasa. Teruslah bergerak dengan ilmu, berkhidmat dengan ikhlas, dan bersatu dengan kasih sayang. Sesungguhnya kejayaan bukan hanya diukur kepada kemenangan, tapi pada keutuhan saf dan kesetiaan terhadap perjuangan. Jangan kita berjuang hari ini, kita harap kejayaan pada esok, bulan depan atau tahun depan. Kadang-kalanya mengambil masa, tahun, puluhan, tetapi kejayaan tetap mendatang. Semoga Allah memelihara kalian, menguatkan langkah dan meneguhkan hati di jalan yang benar. Semoga kita berada di jalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan orang-orang yang bertakwa, beriman, yang berimpak keinsanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.